kawasan adalah kawasan yang baru dengan 22 kes. Maknanya menghampiri separuh adalah merupakan kawasan baru. Okey, dan banjir-banjir, semua banjir-banjir ni dia tidak melibatkan air daripada limpahan sungai. Sungai-sungai utama kita tidak melepasi pun dipanggil danger level dia. Makna katanya semua banjir-banjir ni adalah banjir kilat yang disebabkan oleh dia punya internal drainage dia. Yang pertama, kurang baik dari sudut penyelenggaraan oleh pihak-pihak yang berwajib lah. Yang keduanya, dari sudut design capacity dia tu. Design capacity yang sedia ada ni adalah untuk dalam keadaan biasa. Tetapi pada hari ini cuaca kita agak-agak luar biasa. Hujan yang turun pun hujan yang luar biasa. Seperti berlaku yang baru ni di Puncak Alam dan sebagainya, sampai mencecah 77 mm dalam 1 jam tu. Jadi luar biasa. Bila luar biasa ni, kita punya design capacity peparitan kita tak mampu lagi untuk tampung. Jadi menyebabkan bottleneck air dan sebagainya, menyebabkan banjir kilat. Dalam masa yang sama juga berkaitan dengan kolam-kolam takungan. Kolam takungan ni ada yang sebenarnya di bawah Pemaju, di bawah PBT dan di bawah JPS. Jadi kita dah dalam MMKN bilangan 20 2015 pada 24 hari bulan Jun baru-baru ni, kita putuskan macam ni. Maknanya kita minta segerakan kolam-kolam takungan yang Pemaju ni serahkan kepada pihak berkuasa. Dan semua kolam-kolam takungan yang telah pun diserahkan di bawah penyelenggaraan JPS. Kalau sebelum ni ada yang JPS, ada yang JKR, ada JPS, ada yang PBT dan sebagainya, ada Pemaju. Sekarang ni semua bawah JPS. Dan kita telah menetapkan daripada hasil daripada kita punya inventory kita, ada 314 kolam takungan dalam negeri Selangor. Dan kita telah kenal pasti untuk diselenggarakan pada tahun ini sebanyak 84 kolam takungan kita akan selenggarakan. Bermula daripada keputusan kita pada bulan Jun baru ni, kita peruntukkan 6.7 juta untuk clear, selesaikan buat pendalaman, gali dan sebagainya 84 kolam takungan. Yang semua kolam takungan 314 nanti dalam tempoh 4 tahun sekali mesti dibuat pendalaman. Dan jadi dengan dan berkaitan dengan internal drainage tadi, kita sekarang ni ada bajet maris daripada Persekutuan, tetapi hanya boleh digunakan untuk baik pulih jalan, longkang dan sebagainya. Kita tengah negotiate, runding, dan kita propose kepada Kerajaan Persekutuan supaya membenarkan kaedah penggunaan belanja wang maris ni supaya boleh guna juga untuk menaik taraf longkang-longkang ni. Sebab daripada design capacity tu dah tak sesuai lagi dalam keadaan cuaca dan jumlah hujan pada hari ini. Jadi dekat Kerajaan Negeri kita ada task force tempatan banjir yang kita telah pun tubuhkan. Di dalam tu dianggotai oleh semua pihak-pihak berwajib, termasuklah kita panggil kadang-kadang daripada LLM, PBT dan sebagainya. Dan dengan adanya task force tempatan banjir ni mudah untuk kita selesaikan sesuatu isu itu one for all. Maknanya tidak ada kata ini JPS, ni PBT, ni JKR dan sebagainya, semua ada di situ. Dan dalam task force tempatan banjir juga kita panggil juga adun-adun yang terlibat untuk mereka untuk validatekan info-info dan juga memberikan cadangan-cadangan dan sebagainya. Jadi itulah yang saya boleh sebutlah berkaitan dengan banjir kilat yang berlaku di negeri Selangor. Kalau ikutkan minggu lepas banjir kilat di Puncak Alam agak teruk, YB sampai 20,000 orang terperangkap. Jadi macam mana tindakan kerajaan negeri? Sekarang ni itu berpunca daripada kolam takungan yang tidak diselia dengan baik, sebab dia punya outlet itu tersumbat. Jadi sebab itu dalam task force tempatan banjir kita dah tetapkan, kalau sebelum ni menghampiri musim timur laut, musim tenggujuh ni, kita ada checklist supaya setiap agensi-agensi ni dia mesti comply semua list-list ni. Semua kolam takungan kena selia dengan baik, semua longkang-longkang perlu diselenggarakan dengan baik dan sebagainya. Tetapi hujan sekarang ni dia tak tunggu musim timur laut lagi, dia tak tunggu musim tenggujuh. Sekarang ni dia boleh turun dalam keadaan lebat dalam tempoh 1 jam mencecah 60 mm dan sebagainya. Jadi kena sentiasa dipantau dan diselia dengan baik. Sebagai contoh di Puncak Alam tu, kolam takungan dia punya outlet dia tersumbat. Begitu. Kalau di IOI Mall Puchong baru-baru ni kan, disebabkan design culvert, triple culvert box tu yang tak sesuai lagi, tersangkut sampah sarap, menyebabkan fallback, backflow dan sebagainya.
Dan juga masalah kita juga adalah masalah berkaitan dengan pembangunan. Sebab itulah sekarang ni daripada saya sebutkan tadi, daripada 77 kawasan banjir, 20 kawasan yang baru. Jadi kita punya projek-projek tebatan banjir kita fokus pada kawasan yang sedia ada. Kita buat projek tebatan banjir, kita apply untuk RMK 11 dan sebagainya untuk tebatan banjir kawasan-kawasan yang dah berlaku banjir. Tapi malangnya muncul pula kawasan-kawasan baru. Kan, daripada 77 kawasan yang banjir, 20 kawasan baru. Jadi kita kena pantau dari sudut pembangunan. Seperti mana di Air Puchong tu, dia juga berkaitan dengan bottleneck di triple culvert box 1 yang tak selaras dengan baik. Yang kedua, pembinaan LRT kat situ menyebabkan banyak longkang-longkang sekitarnya dipenuhi dengan lumpur-lumpur yang menyebabkan air melimpah masuk sampai ke IOM Mall dan sebagainya. Jadi pembangunan kerajaan negeri akan pantau lah. Kita pantau sebab di Selangor ni tengah rancak LRT, MRT dan sebagainya. Sudah pastilah bila ada pembangunan ni ialah dia agak messy sedikit kan, tapi untuk mengelakkan kerosakan, kerugian yang lebih, maka pemantauan projek pembangunan ni perlu diperketatkan, dan kita minta juga supaya semua pihak yang terlibat lah. Macam saya Exco Infra, makanya saya lebih kepada JPS. Jadi kita minta PBT, LLM, LDP, syarikat-syarikat yang berkait dengan LRT, MRT, semuanya kena memberikan tumpuan yang lebih pada permasalahan banjir. Okay. Saya nak tanya pasal yang semalam YB Azmin ada cakap apa